والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Taala hidup kita lagi pada hari ini, boleh duk nyawa, boleh duk bernafas, boleh duk jalan, dan utama sekali kita boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Taala yang mana Allah Taala buka hidayah taufik kepada kita semua boleh bergerak berjalan mari dalam majlis pengajian kita bulan ni, bulan 7 bulan Kerekadakung 2069, dan bersama hari ini 20 bulan Muharram. Kalau tak silap, maka ini adalah dari taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana Allah Taala pilih kita, jemput kita dari mudah, tak ada berasa berat nak berjakak kaki dan nak tinggal rumah, tinggal kerja, tinggal apa urusan yang saku paut dengan diri kita sendiri ataupun urusan peribadi kita, kerana kita nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang Allah Taala beri mudah bergerak untuk belajar ilmu pengetahuan, kita dah dengar so mudah, berarti orang ni Allah Taala akan mudah dia supaya berjalan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah jalan untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tu duk berkiat, duk buat payah, duk berasa berat diri nak bergerak, nak pergi kepada tempat mengaji, tempat belajar, maka begitu juga payah dan berat kita nak berjalan nak sampai kepada syurga. Orang masuk syurga ni ada nak kata ke berapa bahasa, berapa cara. Bukan tersupa. Ada setengah tu bila buka syurga, maka cepat-cepat dia boleh masuk dengan tak ada payah ke apa. Maka tu kita nak biduni hisabin wala musabaqati azabin, dengan tak ada hisab dan tak ada didului oleh seksa. Buka syurga boleh masuk. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mula-mula sekali buka syurga. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mula-mula umat yang boleh masuk syurga. Lepas tu umat Nabi kita boleh masuk syurga tu ada hak payah. Payah nak boleh masuk syurga. No hisab, no hitung amalan, dan kena cara ni didapat mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dapat keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Jadi orang ni jadi payahlah. Kalau nak boleh masuk syurga tu, anggap siapa bertahun-tahun bertikah dengan guru dia.
Rupa kita duk dengar orang fakir, orang susah, yang tak ada urusan banyak perkara mana tu, masuk syurga lebih awal daripada orang kaya yang banyak urusan, yang banyak kerja, banyak tanggungjawab. Nah, siapa begitu gini bersangkut paut dengan harta dia. Berapa puluh-puluh tahun beza di antara orang hak miskin ataupun orang tak ada urusan banyak. Orang tak payah lah muda tu, orang tak payah. Bening kita rasa buat payah lah. Nah, kalau jalan ngaji, jalan buat amal, jalan gapo, kita jangan buat payah-payah. Dia buat berat-berat. Lebih-lebih lagi bukan duk sutuk kerja sama. Bukan kata dia kita pergi buat amal, kita mengaji, kita gapo rugilah kerja kita. Dan ataupun luar masa kita tak boleh nak buat apa lah. Geno kerana duk pergi masjid, kerana duk pergi mengaji. Tak ada sikit habuk begitu. Nah, masa 24 jam tu banyak lagi hak kita luar. Maka kita nak susung jalan keredaan Allah, mencari sapa kepada syurga Allah tu. Tak ada duk kerak tahu apa perkara apa. Nah, bini kita Assalamualaikum. Nah, kita jangan buat payah-payah. Nah, peluang bagi kita terus lalu, kita bergerak lalu. Lebih lagi di rumah kita, utama sekali dah di kampung kita, kawasan kita ni, buku ngaji, buku amal, buku gapo, boleh jadi Allah Taala buka peluang pada kita. Nah, ada jadi masalah, ada kena pergi duk cari, kena tambah kereta, kena bayar duit, nah, kena borong kereta, kena gapo, tak ada. Tak ada siapa tak ada. Ni aku mudahan Allah Taala kita boleh capai keredaan daripada. Pertama sekali dalam belajar mengaji. Dan tujuan mengaji ni kita nak boleh tahu orang mana betul, orang mana tak betul. Orang mana tahu, orang mana tak tahu dah mula-mula sekali. Orang kita dah tak tahu, dah rasa gelak dalam amal ibadat, dalam kerja, cara hidup, muamalah kita harian. Dah rasa gelak dengan mengaji akan cerah. Dan kita boleh tahu jalan orang mana betul, orang mana tak betul. Dan jalan mana orang boleh bawa pergi jadi bekal kita lepas pada mati. Dan kalau kita mengaji, pandai, tahu ke apa, boleh jadi semua gerak-geri kita atas dunia tu jadi ibadah. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tak tahu, buat amal ibadat dah pun, habis duit dah. Dan kita tak tahu, jadi habuk angin. Na'udzubillah. Kerana kita hari daripada tak tahu. Ini kita kena duduk dalam belajar, dalam mengaji semua. Belajar mengaji ni bukan Tuhan suruh ataupun Rasulullah suruh kepada orang yang tertentu dah. Bahkan semua kena duduk dalam belajar mengaji dah. Nak dapat orang alim, orang pandai, orang gapo. Dan Rasulullah sendiri pun duk sentiasa terima wahyu daripada Allah. Nah, dan Allah Taala pun duk beri keterangan seumur ke dia. Buat balah ni, buat balah. Tu Rasulullah sendiri bagi kita. Bening amat rugi sekali lah kalau kita duk tak ada dalamnya. Yang pertama kita boleh susung. Kerja kita tu hak dunia kita ni. Nah, hidup kita 60 tahun, 70 tahun tu jadi akhirat. Kalau motong pun motong hak ada pahala. Kalau buat padi pun buat padi ada pahala. Kalau mengajar pun mengajar ada pahala. Tapi kalau kita tak ngaji, ada setengah orang tu mengajar 24 jam tu duduk dalam kerja penat gapo semua, tak ada jadi kebajikan. Kerana kita tak tahu nak susung masuk lock kebajikan tu. Nah, kerana kita tak ada jalan. Pertama sekali buku niat. Kalau buku amalan perbuatan tu boleh tiru-tiru dia. Dia mau rokok, kita rokok kata. Dia mau sujud, kita sujud kata.
Nama usalli kita usalli kan kalau hak zahir. Tapi buku niat ni ya kena ngaji. Dia perasa dalam hati kita tu. Dah kita jangan gapo jangan tiru. Ya tak boleh nak tiru aku. Dah, dia tak boleh nak tiru. Orang buat haji. Yang tak pernah belajar gitu unggu demo tahu. Tapi hak tu boleh turun lah. Zahir tu dia mau hunggar kita, dia mau menyata kita menyata. Tapi buku niat, buku hati tu kena mengaji. Dia tak sama tu. Kawan ni keliling Baitullah juga, kawan tu keliling tapi niat dia tak sama. So itu nak tunjuk gambar. Ku gambar nak hantar aku mau nak tawaf Baitullah. Ku ya berdoa boh dia terasa. Tuhan, ya Allah. We orang dengar. Maka tak sama. Baik ni mula-mula sekali supaya kita nak boleh susung amalan kita, we kena ada harga di akhirat sana. Dah biar kita mati ada berlaku, gerak-geri kita gapo semua ada kembali. Dan yang kedua kita nak beza di antara hak dengan batil. Dengan mengaji juga nak beza hak mana sungguh, hak mana belum. Hak mana plesu dan hak mana benar. Kerana lebih-lebih lagi masalah ni kalau awak tak kharik dah ajar pelsu nak kata apa bahasa kau timbul kau sehari kau banyak maka dengan mengaji kita boleh tapik kau ni bukan daripada agama ni hak agama serta kita banyak berdoa kepada Allah Tuhan buka mata hati kita boleh kenal hak mana hak dan hak mana batil hak mana benar dan hak mana salah. Maka dengan mengaji kita boleh beza, boleh ukur. Kalau tu orang royak belaka. Kata langit genah. Royak genah hati. Sungguh tu langit genah. Tapi kita tak tahu tak apa kita rasa. Berapa sungguh demo ya. Hak hakikatnya kita kena tahu hak sebenar. Langit tinggi, bumi genah, genah. Dah maka buat kita alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala pilih kita jemput kita boleh berada dalam majlis ngaji sebulan sekali, seminggu sekali ataupun kalau lebih baik kita duduk dalam pengajian semua dah. Pas kita duduk mengaji, dua amal duduk masjid gapo, tak ada duk rugi gapo kerja dunia kita. Bukan kata dah kita pergi mengaji rugi dah. Bukan Allah Taala akan dabah lagi, Allah Ta'ala akan tambah lagi bagi kita. Maka hari ini alhamdulillah kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah Ta'ala pilih kita, jemput kita boleh hadir dalam majlis pengajian kita dan mintalah Allah Ta'ala beri rahmat nikmat pada kita semua boleh mengaji seterus sampai akhir umur kita. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Wisuk dalam mulai, dalam mengaji, dalam amal ibadah. Kita bukan nak duduk sini semua. Itu. Bukan nak duduk sampai tua, bukan kata gapo nak duduk sampai bila-bila dah. Kita kena pindah daripada negeri ini, daripada dunia ni kepada satu negeri lagi bagi akhirat. Maka di sanalah dia akan jumpa balasan daripada Allah. Dan tak usah duduk pakai lah. Bila kita tahu dah kata ni mari daripada Allah, mari daripada Rasulullah, kita terima dengan penuh-penuh lah. Pasal ada apa gitu gini apa payah tara apa jangan dia rasa lah. Kok dia mau kata gitu kata jangan dok pai. Kita dengan Allah. Ha ibadat, ha akidah, pegangan apa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah betul sudah. Tuhan ada hisap kita dok. Cara betul salah kita. Bukan orang. Bukan orang ada cara. Orang ada belakang lah. Tapi nak betul dengan Allah. Maka hari ini alhamdulillah dah kita boleh berada dalam majlis ni. Mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat dari awal sampai akhir dan alhamdulillah guru ataupun guru nak mengajar kita hari ini pun sudah sampai maidah. Dah. Maka supaya tidak melewatkan masa lebih banyak pada ni. Supaya majlis dan supaya majlis pengajian kita dan supaya saya dan menjemput Ustaz Hamka dah
Ustaz Hamka supaya wi nasihat, wi pengajaran, wi tazkirah kepada kita semua, dan haraplah buat kita semua nak buka mata telinga, jangan tidur, jangan jenera. Tapi alhamdulillah buat kita tak biasa jenera. Tak serupa orang lain. Orang lain mudah jenera. Kita alhamdulillah daripada bila-bila pun ngaji dengan sungguh. Lepas tu di akhir-akhir isah tu, kalau nak tanya dan nak tukar nasihat, tukar gapo pun boleh, insya-Allah SWT. Maka pada hari ini dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Hamka dan untuk nasihat dan pengajaran kepada kita semua, insya-Allah kita akan dapat manfaat bersama. Amin ya rabbal alamin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah boleh dapat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا
وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah dan mulia ni, hari ini hari Ahad, Allah Ta'ala himpun kita di satu tempat dalam majlis mengaji dan belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kali kita ada buat peringatan saat ni, kata yang pentingnya sekali iaitu amalan hati. Amalan hati iaitu ikhlas dan jujur kita buat amal kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati ni orang lain tak nampak tengok. Yang nampak tengok dalam hati itu Allah. Dan syarat pertama untuk Allah Ta'ala terima amalan kita tu iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada ikhlas, ikhlas mana kita buat kerana Allah. Bukan buat kerana nak puji siapa-siapa, nak dapat puji daripada siapa-siapa. Bukan. Kita buat dalam mana kita qasad beribadat dan harap pahala, harap ganjaran baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikehendaki ikhlas kepada Allah Taala. Maka yang saya muliai kepada qali dan kepada ayah-ayah, Ustaz Mu dan kepada ibu-ibu yang dikasihi sekalian, lama tak ada boleh mari ni, sini ni, dulu duduk mari dah tapi lama benar. Hari ini Allah Ta'ala beri peluang boleh kita bersama. Maka berapa lama yang kita ada pada hari ini, insya-Allah Ta'ala Tuhan buka mata hati kita. Allah Ta'ala beri kemudahan untuk kita belajar pada hari ini. Harapannya Allah Ta'ala akan beri ilmu yang manfaat. Harapannya, cita-cita kitanya supaya Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini akan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ni mana ilmu yang berfaedah. Itu yang pertama yang kita berdoa semua dah tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Dan kita minta juga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiba. Dan kita minta juganya wa amalan mutaqabbala, iaitu akan amalan yang Allah Ta'ala terima. Bila ilmu faedah, bila rezeki molek, bila amalan kita Tuhan terima, maka baiklah kita. Dan Nabi ajar juga doanya supaya kita minta lindung daripada ilmu yang tak berfaedah. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau, Tuhan, daripada ilmu yang tak beri manfaat. Tu juga Nabi ada baca lagu tu. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba', dan daripada
diri yang tak kenyang. Tak kenyang. Tak boleh juga tak kenyang. Mana selalu tomok, tak kenyang, tak mana kenyang. Nah, subhanallah. Wa min ainin la tadma', dan daripada mata yang tak mengalir air mata. Mata tak mengalir air mata ni bermakna hati kerah. Tak mengalir balas mana? Tak mengalir pasal takut ke Allah dah. Kalau buku-buku lain mudah nak mengalir. Kecil hak tu sikit, kecil hati kau ni sikit mengalir air mata. Tapi air mata hak mengalir, hak pasang menanda kata kita hati lemuk. Air mata mengalir kerana kita takut ke Allah ni, hak harga mahal di sisi Allah. Kalau menangis hak lain tu boleh jadi harga dia tak ada serupa dengan harga seorang hamba Allah Ta'ala. Air mata dia keluar tubik daripada dua mata dia kerana takut ke Allah. Berapa lama mata kita tak pernah mengalir dengan sebab takut ke Allah? Orang lain tak tahu. Cuba kita fikir tengok, lama mana dah apa aku tak ada menangis ni. Menangis kerana saat ni lah, kerana takut ke Allah tu. Teringat kepada aku ni Allah Ta'ala banyak, tapi dosanya duk buat tak ada beradu. Misal tu, deraka ke Allah tak padan dengan Allah Ta'ala banyak. Bahasa takut yang lama, kayak kena azab Allah Ta'ala, mengalir air mata, takut ke Allah Ta'ala. Balas tu harga mahalnya. Hak Nabi kata, dua mata yang tak akan sentuh api neraka lah tu. Dua mata yang tak akan disentuh oleh api neraka. Tak masuk neraka lah orang yang mengalir air mata kerana takut kepada Allah. Macam hak Nabi sebut juga, kata orang ni waktu dia ingat ke Allah Ta'ala, berzikir ke Allah Ta'ala, duduk sorang, air mata mengalir. Dalam satu hadis tu, hak Nabi wayak golongan orang yang akan dapat duduk bawah naungi teduh di hari akhirat esok tu. Orang-orang tertentu, yang Tuhan cedek boleh duduk bawah teduh. Di antaranya, wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Seorang yang dia duk ingat ku Tuhan waktu duk sorang, siapa mengalir air mata. Lepas itu kita pejam mata boleh ni dah. Pejam, tapi jangan nyerah panjang lah. Seling sikit-sikit masa ya. Kita buat kereta dah seling Allah. Lah ni jadi masa buat kereta duduk bawah tak apa, bawa naik buat kereta ada mengatuk. Adanya buat pergi tak tahu buat dah. Kita nak kelik kat ni, tak tahu kata terlelak tu ke mana. Pergi kat lain, semalam aja. Kelik mengajar di berapik. Tak tahu jenera ke lagu mana. Pergi khabar di lain, kok jalan lain. Kena mari kat ni. Tu Allahul musta'an. Alhamdulillah lah. Tu sebagai mukaddimah yang kita boleh buat mengingat di antara kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini apa yang saya nak bagi buat peringatan kepada ibu-ibu semua ni pada hari ini, iaitu soalan masalah hidayah. Hari ini nak kecek hidayah. Bahasa Arab kata al-hidayah. Kita ambil bahasa Arab tu guna kecek, buat bahasa kita ni pun kecek balas tu dah. Hidayah. Hidayah. Hidayah tu bahasa Arab dah tu. Al-hidayah tu bahasa Arab. Tapi kita kecek juga dah. Pesan kita hidayah. Oh, dapat hidayah tu. Gitu dah. Mu tak ada dapat hidayah tu. Kita kecek. Mana kata kita guna bahasa Arab tu mari kecek dah.
Tapi kadang-kadang tak khabar tak khabar kata aku duk kecek bahasa Arab dah ni. Hidayah. Al-hidayah. Ambil mana di antara hidayah ni? Ambil daripada hak kita duk baca nak hari. Tiap-tiap rakaat kita duk berdoa minta hidayah. Baru nampak dah. Mana? Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Kalau biasa duk kecek dah lagu ni pun tak apalah dah. Banyak kali pun tak apa. Nak peringat. Hak kita dak baca ihdinas siratal mustaqim. Tu hidayah tu. Mana apa kita minta doa ke Allah supaya Allah Taala hidayah. Apa makna bahasa kita hidayah ni? Tunjuk. Minta apa? Minta Allah Taala tunjuk jalan. Jalan hak mana? Al-mustaqim. Lagu mana mustaqim ni? Betul. Tambah hidup jalan lama ke hidup jalan tak betul. Allah. Kita nak Tuhan tunjuk hak betul. Hak betul ni mana hak bawa pergi ke syurga. Lah ni kita duduk atas dunia. Kita bimbang takut-takutnya duduk berjalan ni. Lama ke tak ada hak betul. Kerana kita yakin hak betul ni hak bawa pergi ke syurga Allah Ta'ala. Bukan pasal kita nak buat suka-suka main dah lah. Benar hak penting sekali hidayah ni. Itulah rahsia wallahu a'lam. Siapa kata jadi kita kena baca seumur, bukan baca sekali sehari tu. Kena baca seumur tiap-tiap rakaat tu. Ni rahsia dia panggil. Rahsia ni maklum. Dia panggilความลับ. Wallahu a'lam. Ada Allah Taala lebih tahu. Jadi Allah Ta'ala jadikan perkara ni siapa kita kena baca semua tiap-tiap rakaat siapa jadi rukun semaya. Hak kita kena bacanya rukun semayanya Al-Fatihah tiap-tiap rakaat. Maka adalah salah satunya doa kita minta ihdinas siratal mustaqim. Mana dikehendaki kita baca semua tiap-tiap rakaat. Berapa rakaat hak sekurang-kurang kita semaya. Apabila jadi muslim, jadi hamba Allah Taala kena semaya hak fardu. Berapa? 17 rakaat dalam 5 waktu tu. 17 rakaat. Hak tu hak fardu. Hak sunat-sunat lagi. Kita kena buat juga ke sunat ni. Ke ada tak apa sunat. Duk bakal ilmu tu lagi Tak ada dah ni buat mengaji-ngaji ni. Kalau dok bakal ilmu tu tak apa sunat. Tak buat tak apa, tak berdosa. Jadi tak ada lah berasa nak rajin nak bersungguh buat sunat tak ada. Moga kita ngaji tu sunat buat boleh pahala. Tinggal tak berdosa, tak buat tak apa. Tak apa. Tak apa. Gi sudah enggak tak apa tu yalah. Sungguh tak buat tak berdosa, moga sunat. Dalam tarikh usul fiqh tu. Tapi balas tu ke hakikat dak ya suruh kita buat badu buat sunat pun kena berlomba lagi. Buat. Bapa boleh kata gitu. Cari laba, cari untung. Tu hak ibu kita wayak. Satu jawapan lagi hak Nabi sebut dalam hadis kursi. Bapa kita kena belum buat sunat atik. Hak wajib tu tangga mula-mula dah. Hak ni pun acak kali kita dah buat peringat. Karena tangga pertama untuk kita buat perkara hak paling Tuhan kasih pahala besarnya kita buat apa? Amalan hak fardu. Wayak dah ni dah. Amalan fardu hak mula-mula sekali. Hadis kursi Tuhan kata kena.
Tuhan katakan dalam hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ni hadis qudsi dia panggil. Hak Allah Taala kata, hak bukan Quran, kita panggil hadis qudsi. Ni Tuhan kata, tidak berdamping diri kepadaku oleh hamba-Ku dengan suatu perkara yang paling aku kasih, lebih daripada dia buat hak aku fardu ke atasnya. Nah, tu bunyi nyo, tak takut dia duduk biasa ngaji biasa nyo. Takut tak ramah hak tak ada bunyi. Boleh nak bunyi apa? Kelola tu dah. Tak wi jenera. Ngatuk dah. Makna kata, nak perah wi mudah faham. Amalan-amalan kita buat ni hak wajib itulah hak Tuhan paling kasih sekali. Apa hak wajib? Banyak juga. Di antaranya semaya hak fardu, hak 5 waktu tu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tu. Tu. Kalau puasa Ramadan. Kalau haji sekali sore seumur hidup bagi orang kuasa. Zakat kalau harta hari harta banyak, siapa hak kena keluar zakat, nisak hul, wajib. Nampak? Waktu hak fardu. Tapi mengikut hadis kursi hak kita nak baca ni, tak ada sudah sekat fardu tu. Hak nombor 1 fardu, tak apa. Tapi sunat kena buat juga. Tuhan kata, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-Ku tu duk berdamping diri padaku dengan buat amalan nawafil. Maksud ni fardu wajib. Nawafil mana amalan nafilah, hak sunat. Dia tak ada beradu sekat zuhur hak fardu 4 rakaat tu dak lah. Belum nak semaya zuhur hak 4 rakaat tu, buat sunat dulu. Sunat ke apa hak belum zuhur? Panggil sunat rawatib. 2 rakaat ke 4 rakaat ke. Lepas zuhur buat pula sunat 2 ke 4 ke. Ya buat. Siapa aku maghrib buat pula. Lepas maghrib 2, lepas isya 2, belum subuh 2. Buat nawafil. Buat. Ada kata bawa wisalah sudah, tu tak ada buat dah sunat. Tak ada kira orang semaya di masjid, orang semaya perempuan semaya di rumah. Tak buat sunat. Orang-orang pergi masjid tu kadang-kadang dia buat dah. Hak tak buat pun belana-lana. Hak di rumah ni kadang-kadang kita buat hak fardu ya. Tak buat nawafil. Nak jadi gitu ke tak? Hak sani hak kapek waktu 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Kita panggil sunat rawatib. Pas mana lagi sunat duha, sunat witir, hak tengah malam, sunat lagi. Tu panggil nawafil. Tuhan kata dalam hadis kursi saat ni, senantiasa hamba-Ku buat sunat. Siapa aku kasih. Hatta uhibbahu. Buat siapa aku kasih. Mana apa? Mana kata nak Tuhan kasih ni bukan sekadar kita buat fardu saja dak. Sunat, buat sunat pun adalah jalan-jalan untuk kita dapat kasih dari Allah. Nak Tuhan kasih kena buat juga sunat. Siapa aku kasih. Nak baca sekat tu menghadis ada lagi. Panjang takut panjang. Cerita lain nak wayak lagi. Giguk mana letak ni tu. Ambil dia apa? Minta hidayah ni dah. Ihdinas siratal mustaqim. Habis itu. Tujuh. Ya ambil situ ni dah. 17 rakaat fardu. Lepas tu hak sunat kalau mari sunat banyak lagi kita baca. Nampak? Allahu a'lam. Jadi tak ada nak tafsir dah lah dah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu.
Tu tafsir bagi sirat al-mustaqim lah. Sirat mustaqim ni hak mana? Jalan orang-orang hak Tuhan beri nikmat. Puak-puak nabi, puak-puak soleh, puak-puak orang benar. Tu puak dapat nikmat tu. Puak ni kesimpulan rekah katanya orang hak berilmu dan pula beramal. Dia tahu ilmu. Ilmu ni hak Allah Taala beri. Lepas tu dia buat amal dengan ilmu dia. Tu puak dapat nikmat tu. Daripada nabi-nabi, daripada siddiqin, orang benar, daripada syuhada, daripada salihin. Kenapa dia dapat nikmat? Karena berilmu dan beramal. Ilmu mari mana? Mari daripada Allah. Siapa-siapa puak-puak tok guru ni, puak-puak ulama ni, dipanggil kata orang makan pesaka Nabi. Kenapa ya? Nabi kata kena leh dia. Al-ulama'u warasatul anbiya. Tu gedebe puak ya. Para-para orang alim tu, siapa ya orang alim? Orang alim ni orang hak tahu. Berilmu. Ilmu mana hak boleh panggil orang alim tu? Orang panggil makan saka Nabi tu. Cuba kita fikir molek. Boleh panggil orang makan saka Nabi kerana dia ambil ilmu daripada hak Nabi. Hak Quran. Baru boleh makan, baru orang panggil orang makan saka Nabi. Kalau ilmu yang dia wayak tu bukan daripada hak Nabi, orang panggil makan saka Nabi ke tak? Tak panggil. Sebab tu Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Para-para ulama, orang alim tu orang makan saka para-para nabi. Sebab apa? Sebab para nabi dia tak ada taruh muka lain dak. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Tak ada taruh duit dinar, tak ada taruh duit dirham. Wa innama warrasu al-ilma. Tapi puak-puak nabi dia taruh ilmu. Pasal apa dia ambil ilmu tu? Ulama tu lah orang tahu, orang alim tu ambil ilmu daripada nabi. Panggil orang makan pesaka nabi. Masya-Allah. Ni orang dapat nikmat. Ada pun dua lagi orang tak dapat nikmat ni, siapa dia? Al-maghdub. Dalam Fatihah tu al-maghdubi alaihim. Orang hak kena marah, hak kena laknat, hak kena kutuk daripada Allah. Orang ni boleh jadi dia tahu tapi dia tak buat amal. Kena kepada pesen orang Yahudi, orang Ahlul Kitab. Satu laginya ad-dallin, orang sesat. Sesat ni pesen tak tahu lah. Dia buat tapi dia tak tahu. Tu sesat. Dallin. Buat pesen tak ada berpandu kepada ilmu. Tak boleh. Dua ni kita minta jauh. Maghdub pesen tahu tak buat. Dallin pesen buat ngah tak tahu. Hak naknya nak buat kena tahu, tahu dah kena buat, iaitu orang dapat nikmat. Tu ihdinas sirata al-mustaqim. Habis itu. Jadi hidayah ni ialah cahaya yang Allah Ta'ala capuk ke dalam hati. Bila seorang dapat hidayah, dia dapat mengenali kebenaran. Kita kata orang dapat hidayah. Apa makna hidayah ni? Orang tahu benar sungguh. Tahu benar-benar. Ni so hidayah. Pas nak tahu lagu mana ni benar-benar ni, kena ngaji. Ni hidayah. Pekat mula-mula dah. Hidayah pekat mula-mulanya mengenali kebenaran. Tahu kebenaran. Mana kata kita minta hidayah ni hak mula-mula nak wi Tuhan wi kita tahu hak sungguh. Kebenaran dalam bahasa Arab kata apa? Al-haq. Al-haq. Kebenaran. Tuhan kata dalam al-haqqu min. Daripada mana? Min rabbik.
Al-haqqu min rabbik, kebenaran daripada Tuhan engkau. Nabi Muhammad, benar sungguh ni bukan daripada orang tu, daripada orang ni. Kebenaran daripada Tuhan. Ni. Siapa yang kata ni? Quran. Allah Taala kata dalam Quran, Al-haqqu min rabbik. Bila kita temu hak Tuhan kata, pahami kena, ni kebenaran. Tahu, mana kata orang tu dapat hidayah. Orang ni dapat hidayah. Karena dia sudah tahu kebenaran. Tapi adakah sudah boleh beradu sekat tahu kebenaran tu? Sudah kat tu kan? Tak sudah. Karena ada orang-orang yang tak beriman tu boleh jadi dia tahu. Macam kita katalah sejarah dulu. Macam Abu Talib. Pak darah Nabi. Apa tak tahu sikit apa ke hak Nabi duk ayat tu? Tahu. Tapi dia tak boleh turut. Mana kata bukan sudah sekat tahu. Nak beradu sekat tahu saja tak boleh. Kamu masuk dari maghdub ni, maghdub. Sebab tu hidayah ni selain pada kenal hak sungguh, hak tahu hak benar tu, iaitu diberi taufik untuk beramal dengannya. Ni hidayah juga. Tahu dah Allah Ta'ala taufik pula dia boleh buat amal hak tahu tu. Ni hidayah juga. Ni hidayah juga. Mana kata kalau kita mengaji bukan sedang mengaji. Tak itu orang biasa duduk pondok tu banyak tahu nak panggil babo, panggil tu lain ni. Ni sikit-sikit tak boleh kelip buka pondok. Hak biasa mengaji naik ke batu bagi kena pergi luar. Bukan sedang juga mengaji, tak itu Tahu. Bawa mengaji tahu. Tapi bawa tahu tak buat amal ni tak dapat taufik juga, tak dapat hidayah lagi. Dia kena boleh ilmu dah beramal dengan ilmu baru dapat taufik. Panggil dapat hidayah Allah lagu tu. Dua. Lagi bangga sikit dah. Mungkin zuhur tak sudah lagi. Boleh tak zuhur ni? Yang ketiganya, terus istiqamah hingga akhir hayat. 3. Hak nombor 3 ni mula-mula tahu hak kebenaran. Yang kedua, buat amal. Buat amal ni bukan nak buat amal sehari, buat esok buat amal kat lain. Jaya ke tak lagu tu? Nya semaya, buat tahu semaya. Baru dekat nak mati tak semaya. Mati kok balas lain. Boleh hadir tak lagu tu? Boleh hadir tak lagu? Boleh hadir. Hak tu hak takut. Takut. Hak Nabi sebut dalam hadis tu. Buat kerja amal ahli syurga, bawa sampai ada sejekah nak mati, pergi buat amal ahli neraka. Mati dalam amal ahli neraka, masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Panggil su'ul khatimah. Nauzubillah. Minta lindung jangan tu. Pas kita tak tahu mati bila. Allah Ta'ala tak ada wayak. Ketemu 2 hari lagi dia sipai molek dah. Wayak gitu Tak. Tak ada nak bersipai mari. Hak kita takut nak ni. Sebab tu nak pada apa? Istiqamah. Nak kepada sabat. Nak kepada berterusan dengan amal hak baik nak ni. Nawi jadi mati dalam keadaan beramal baik, berakidah betul. Kau mati tu akidah kena molek dengan Tuhan. Pas lebih bagi mati dalam amal baik, amal soleh. Ni comel. Bahkan ini tanda orang baik. Allah Ta'ala wia sudah dengan amalan baik. Tiga-tiga ni ada makna apa belaka tu? Tiga-tiga ni makna hidayah belaka tu. Sebab tu kita doa ni, Allahumma inni as'aluka. Gapo ni doa ni? Ajar bulan dulu ni. As-sabat. Mana tu? Allahumma inni as'aluka as-sabata
fil amri. Tu mana sabat tu? Mana sabat? Sabat mana istiqamah, berterus di atas urusan agama. Tak ada kelok-kelek dak. Tak lolok nak jatuh parit. Oh, penting dan bahaya. Sebab tu kena minta. Tu minta hidayah. Tiga-tiga makna tu makna hidayah juga. Insya-Allah. Kita baca doa. Wasani ihdinas siratal mustaqim. Habis itu. Usah tu dah. Yang kedua, jenis hidayah. Jenis-jenis hidayah. Ada bahagi-bahagi hidayah. Saya tak ada nak ayat belakang ni banyak. Nak ayat dua ya. Nak ayat dua jenis hidayah. Jenis hak mula-mulanya dia panggil hidayah ad-dilalah wal irsyad. Petunjuk dan bimbingan dia panggil. Tunjuk jalan. Hak ni hak mula-mula. Hak ni tugas para ulama, tugas Nabi, ya oyak jalan. Macam Tuhan kata dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau tu menunjuk kepada jalan yang betul, sirat mustaqim. Ini tunjuk jalan dah. Tunjuk jalan. Mari wayak. Ni semaya berjemaah ni di masjid balanya sekian 27 darajat ganda wayak. Ni jalan ni berimeh, balah ni bertauhid, balah ni pergi kepada syurga wayak. Buat lagu ni deraka ke Allah, jalan pergi ke neraka wayak. Tunjuk jalan. Quran pun ada bawa ni, bawa tunjuk jalan. Nabi pun tunjuk jalan. Ustaz-ustaz, baba-baba, guru, kalau mai mengaji wayak molek ni mana duk wayak tunjuk jalan. Duk tunjuk jalan. Hak ni panggil apa ni? Hidayah ad-dilalah wal irsyad. Atau bahasa Melayu kata petunjuk dan bimbing. Yang keduanya hidayah apa? Taufik. Ini penting lagi. Hak tadi tu tunjuk jalan tu, tunjuk nak kenal tu lah. Bawa tunjuk jalan. Oh, kenal, faham? Kenal. Oh, nah. Kenal, tahu. Hak yang keduanya taufik. Kalau hak hidayah tunjuk jalan tu ya nabi, ulama, tok guru wayak tunjuk jalan. Tapi taufik hak nombor dua ni hak Allah Taala ya. Dia panggil hidayah taufik. Hanya Allah yang boleh tunjuk jalan hak ni. Apa hak ni? Iaitu membuka hati untuk menerima iman dan mengamalkannya. Hak ni kita panggil buka mata hati. Hak saat ni faham. Faham dah. Tapi berkelik tak boleh buat. Faham dah, sebab Abu Talib faham. Tapi tak ada mengucap apa su. Faham dah? Faham dah, faham. Ngaji, semaya jemaah di masjid 27 darajat. Faham dah kata orang perempuan kena tudung walah ni misalnya. Tapi tak ada dapat hidayah selaginya taufik untuk beramal. Kau daya tahu ya. Tapi dia tak boleh buat. Tahu tapi tak buat. Kerana tak ada dapat hidayah taufik. Hidayah hak nombor dua. Hidayah nombor satu reti dah. Tapi tak buat. Tak ada taufik. Allah Taala kata kena berkenaan dengan hak Abu Talib tu, Tuhan kata kena innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad la tahdi, engkau tak boleh beri hidayah
Man ahbabta, orang yang kau kasih. Padahal tadi Tuhan kata, wa innaka latahdi, engkau ni beri hidayah, Nabi Muhammad, kepada jalan betul. Kalau gitu hak tadi hidayah apa? Pelorong, tunjuk jalan. Hak tu hak Nabi, tunjuk jalan. Tapi orang hak Nabi wayak semua bukan, tak ada terima, ada hak tak ada terima. Supaya dengan rasul-rasul, saya pernah wayak dah buat ni kata. Rasul hak Allah Taala hantar mari tu, adakah umat dia terima belaka dakwah rasul tu? Terima belaka ke tak? Nabi Musa berdakwah, Fir'aun terima ke tak? Tak terima, kerana tak ada dapat hidayah, taufik dari Allah. Orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Musa, mana dia dapat taufik, dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Siapa ke Nabi kita Muhammad? Semua ke orang yang Nabi Muhammad dakwah tu dia terima. Dah hak mati dalam kafir, lana-lana. Dia tak terima ilmu yang dibawa oleh Nabi. Bahkan dia ingkar. Dia tak percaya kata Nabi Muhammad jadi rasul. Dia tak percaya kata Quran ni wahyu daripada Allah. Termasuk dia tak percaya hak Nabi hak akhirat tu. Ada akhirat, ada syurga neraka. Dia tak percaya kerana tak ada dapat hidayah taufik. Hak itulah Allah Taala kata, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak kuasa nak hidayah kepada orang yang mu kasih. Abu Talib tu Nabi kasih. Cuba boleh mana duk bela duk bercara ke dia, tapi tak terima. Tuhan siapa royak ke Nabi, mu tak boleh hidayah ke dia. Kerana hidayah taufik ni hak Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Taala dia beri hidayah orang yang ia kehendak. Hak Tuhan kehendak nak beri hidayah, Tuhan beri. Tengok. Tengok. Kalau cuba boleh kalau nak adik-adik beradik kita berjuruh belaka, tapi kahwin ni tak jadi, kahwin ni jadi. Nyo standar dah. Nampak? Allahu Akbar. Sebab tahu kayu dalam hotel tu lah. Kalau tak ada berdiri tubuh molek. Kau tak berbaju ni mampu dah. Berbaju berdiri lagi, berbaju lagi. Tak jadi. Siapa dia bercara tu? Allah. Walaupun kita kena usaha, kan? Usaha sebab, usaha buat sebab. Tapi keputusan akhirnya hak siapa dia? Allah. Hak beri bekah tu Allah. Kita cuma usaha sebab. Nabi usaha kan, tengok Nabi hijrah tu usaha kan. Usaha wang pen, rancang gitu. Muallim kena tidur sini dah. Ni Asma tolong bawa pergi makan ni kau duduk le gua. Ni Abu Bakar kena bersama aku pergi sampai ke Madinah. Ni Abdullah ibn Uraikid kena bawa jalan. Upah mana bawa jalan pergi sampai ke Madinah. Tu panggil apa tu? Buat sebab. Buat sebab. Wang pen. Tapi kejayaan siapa dia beri? Allah. Ada kata apa kita baca ilmu ngaib so dak hali. Allah Taala tak ada buat hali ngaib. Cuma tukar tubik tu tak ada khabar buat duk jenera buat duk keliling dengan pedai-pedai nak tak khabar apa. Tuhan tolong dah tu. Nak wi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Tu panggil hidayah taufik saat ni. Dua. Bila tu dah. Tak ada pihak buat kalah ni. Anda taklah aku boleh tengok di rumah tu. Berapa dah ayat ni? Mula-mulanya makna hidayah ni, 3 ni dah. Reti tahu hak sebenar, buat amal hak tahu, lepas tu berterus istiqamah. Tu makna hidayah hak kita nak. Yang kedua saat ni bahagia hidayah tu 2. Hidayah tunjuk jalan, waktu Nabi ulama tunjuk jalan. Yang kedua hidayah taufik. Boleh buat amal dengan hak ilmu hak erti tu panggil taufik. Kalau tak berimeh boleh berimeh. Tu panggil taufik. Misal kata kita tubik pada ni kita temu orang hak tak ada mengucap. Kita pergi wayak dia 2 orang misal 2 orang.
Tu datang lagi 2 orang. Gi wayak ni. Kata kita ni gini weh. Agama tu bala ni kena nak selamat masuk surga, kena mengucap, kena beriman dengan agama ni. Wayak kat orang ni. Oh ya napa? Sungguh ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi orang Islam. Lepas tu jadi orang semaya berjuruh baik. Nampak? Seorang lagi wayak. Kita ni kena Islam, kena gini. Bukan dia tak kena tu. Dia tak ngucap. Kita buat tugasnya wayak lah Islam ni. Wayak lagi, wayak. Tu panggil wayak, tu panggil dilalah wal irsyad. Tapi hak ni reti kerana dia dapat hidayat taufik. Hak ni tak reti kerana tak ada dapat taufik daripada Allah Taala. Faham tak tu? Tu bahagia hidayah. Kama dia lepas pada tu pula sebab-sebab untuk mendapat hidayah. Kita nak buat kena dapat hidayah ni. Ni yang ketiga. Sebab-sebab mendapat hidayah. Yang pertamanya di antara lah ni dah. Membaca, tadabbur dan beramal dengan Al-Quran. Ingat molek. Quran ni hak nombor 1. Bukan kata mengaji Quran ni sesat, ingat molek deh. Quran ni sebab hidayah. Allah Ta'ala wahyu Quran ke Nabi Muhammad ni. Bukan tu tak boleh mengaji Quran lah, mungkin sesat. Waktu belawai ngak Tuhan kata. Tuhan kata kena dalam Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran lagu mana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dalam surah apa ni? Surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mana apa? Sesungguhnya ini Quran. Inna hadzal Quran. Quran yahdi. Ni pun yahdi ni. Hidayah ni. Petunjuk. Lillati hi aqwam, kepada jalan hak aqwam ni. Hak betul. Tu siapa yang kata? Quran. Pak tak mau ngaji. Tak mau ngaji, tak temu hak sungguh lah. Kerana hak betul, hak sungguh ni Quran yang memimpin kepada jalan hak betul ni. Inna hadzal Quran. Tak boleh mari duk waswah dah lah. Lain tu kata tak boleh ngaji Quran lama kaya sesak. Yang hidup belawang hak Tuhan ni. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Banyak lagi ayat-ayat dah. Tu di antaranya. Nah, subhanallah. La ilaha illallah. Awal surah Baqarah. Hak kita dah baca semua. Tuhan kata kena? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Tu apa? Dzalikal kitab ni apa? Quran tu lah. La raiba fi, tidak ada syak padanya. Tak ada syak, tak ada ragu-ragu dah. Hudan, petunjuk lil muttaqin, kepada orang takut.
Ini Quran juga ayat atau Quran hidayah. Memimpin yang menunjuk kepada jalan betul. Masya-Allah. Itu dalam surah Baqarah. Dalam surah Al-Maidah Allah Taala kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah. Itu tempat syahidnya. Dia kata, qad ja'akum minallah. Telah datang kepada kamu daripada Allah nurun wa kitabun mubin. Cahaya lagi pula kitab yang nyata, terang. Yahdi bihillah. Allah Taala hidayat dengannya orang-orang. Mana kata, nak pergi kata dapat hidayat melalui apa? Melalui Quran. Sebab tu ibu-ibu, bagaimana kita nak dapat hidayat ni? Kena ngaji. Kena belajar Quran. Allah, saya tak ngaji Quran. Ngaji kita tak ngaji lah. Ngaji tanggung mula-mula ngaji nak baca boleh dah. Alhamdulillah, ngaji baca boleh. Tapi tak sudah sekat tu lah. Baca boleh kita nak buat amal, nak pahala tu. Tapi Quran bukan turun sekat tu dah. Sekat kata buang tak apalah, kita ngaji balik dah hari tu dah. Balik dah. Apa dah? Kita letak dah tu lagi balik dah. Balik lagi mek. Balik lagi hewan, balik dah. Lepas tak ada baca lepas balik tu. Lepas dia baca balik sungguh lah. Ada baca. Tak suka nak baca. Kalau jadi ustaz, jadi cikgu pun kokak juga dia tak baca. Muka balik dah dia mengajar nak dia baca dia. Kita tak baca. Kokak juga biar terawih tu. Geno kokak. Tak ada baca. Tak ada fasih, tak ada baca Quran. Faham ambil biar dia tak ambil. Hok tahfiz mari. Nampak? La ilaha illallah. Allah. Yahdi bihillah. Itu hidayah dah. Habis itu. Ini mula-mula. Tak sudah qadar kita ngaji boleh baca. Ngaji baca alhamdulillah baca. Tapi kena ngaji satu laginya, we boleh faham, we boleh reti hak Quran ayat tu apa, hak tu hendak. Tu tepat Tak sudah. Hak tu ayat nak we kita tahu Kata hak 30 juz tu ayat apa nak we kita reti. Nak we kita reti. Ayat siapa Quran? Ayat kedai tu. Ayat kau buat tok guru tu lah. Pas kita buat ayat tu tak boleh tahu lah. Dia kata lagu tu. Sungguh lah kata orangnya berpekat-pekat. Tapi nak kata kena ngaji belajar lah. Ngaji belajar. Kau dah kita ada banyak ni ngaji. Kau dah sekat nak habis nyawa bila tahu lagi. Ngaji. Kau dah boleh. Nah, untuk kita reti faham. Lepas tu faham reti dah tak sudah lagi sekat tu juga kena buat pula hak tu yang suruh tu. Nah. Allah. Tapi nak kata Quran itulah orang panggil di antara sebab kita dapat hidayah. Nah. Subhanallah. Tu yang panggil nur. Nur. Kitab. Allah. Jadi dua lah makna Quran ni Allah Taala hantar wahyu mari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Jalan yang kedua untuk dapat hidayah ni iaitu doa. Hausa ni ngaji Quran. Dalam hidayah, ngaji, belajar, tadabbur. Yang keseterusnya berdoa. Berakhir kita doa ni. Kita duk jadi zaman dulu. Ustaz nak berdoa kena tak pandai. Buat akih tu, beres sudah tak pandai nak berdoa. Akih tak pandai lalu.
Apa tak ngaji doa. Jangan buat itu dengan doa. Doa ni ibadah yang besar. Nah, doa makna minta ke Allah Taala. Tak boleh bahasa Arab, tak bahasa Melayu dulu. Kena berdoa. Nah, pas doa nabi-nabi ni tak ada pandai-pandai ya. Doa apa ni? Doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Tengok nak ajar hak pandai ni, doa hak pandai ni. Tuhan kata dalam Quran, suruh kita berdoa tu, Tuhan kata kena ud'uni astajib lakum. Ni suruh. Ud'uni, doalah kat aku. Tu Tuhan kata. Mana? Mintalah kat aku. Aku nak uwi. Allah. Astajib lakum. Aku akan beri, aku akan terima. Kamu minta tu. Tak saja-saja, tak sia-sia doa ni. Berapa pekat doa ni? Jamin ni Tuhan kata ya wi, berdoa wi. Tuhan wi. Lagu mana? Berapa persen? Satunya wi tu kita minta. Itu kita minta, ya wi. Tuhan wi semua kenapa? Tu wi. Yang kedua, Tuhan gati dah. Tuhan kesok. Benda-benda kita tak kena. Kita tak minta ni, tapi Tuhan gati, Tuhan buai benda-benda kita tak kena hok jadi bahaya, Tuhan kesok. Kita minta moga lain. Ada juga lagi tu. Tu hasil pada kita minta. Yang tiga, Tuhan nak udik nu akhirat esok nu. Mana kata tak sia-sia. Tak sia-sia. Ud'uni astajib lakum. Doalah kat aku, minta aku nak terima. Dalam surah Baqarah tu ayat aku buat dengan puasa Tuhan kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan ayat ke Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku, Tuhan kata, tanya hai Muhammad berkenaan dengan aku, Tuhan kata, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, Tuhan kata. Tuhan kata aku dekat. Kalau hamba-hambaku mak bertanya hak aku, ya aku dekat, Tuhan kata. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima da'watad da'i, doa orang minta, idza da'an, apabila dia minta. Itu makna dekat. Tuhan terima, Tuhan dengar. Insya-Allah. Habis itu. Kalau gitu berdoa. Mana doa? Contoh doa minta hidayah ni banyak dalam Quran. Banyak dalam hadis. Dalam Quran tu ihdinas siratal mustaqim tu. Tu doa hidayah lah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Hak dalam hadis Nabi hak pandak-pandak ni apa? Allahumma hdini wasaddidni. Pandak benar ni. Aku tak tulis buat ingat ni. Cuba kata. Allahumma hdini wasaddidni. Dua patah ya. Allahumma hdini wasaddidni. Minta hidayah. Boleh. Nak baca tu kau duk sujud, nak baca bila-bila masa boleh. Allahumma hdini, mana pun Allahumma hdini. Ya Allah, hidayahlah kat aku. Ya Allah, tunjuklah kat aku. Tu mana Allahumma hdini. Lepas tu, wasaddidni, ya Allah, betul kat aku. Aku tak betul. Betul, tolong betul. Tu mana wasaddidni. Tunjuk. Lepas tu tolong betul. Tu dua batah ya. Takut tak betul. Selera tak betul. Minta Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Kita nak buat gapo? Betul. Allahumma hdini, tu hebat dong betul. Allahumma hdini wasaddidni.
Allahumma hdini wasaddidni. Panak ya. Buat amal dah baca banyak. Allahumma hdini wasaddidni. Saddidni. Kalau dalam kunut tu, Allahumma hdini fi man hadaita. Tu doa hidayah juga tu. Allahumma hdini fi man hadait. Tu doa minta hidayah juga. Mana lagi minta hidayah? Allahumma inni as'aluka al-huda. Tu hidayah juga tu. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Tu minta hidayah juga. Tu hok pandai-pandai. Ingat biar tak gitu. Nak hok panjang. Hok panjang ni molek benar juga. Molek benar. Minta Tuhan tunjuk benar hok orang duk selisih. Selisih tak habis selisih ni. Kawai tugu tu pening yang boy. Gitu tak? Pas Nabi ajar suruh minta lagu mana? Puya Nabi bangun qiyamul lail. Nabi iftitah. Doa apa? Doa iftitah lepas pada takbir. Allahu akbar. Orang panggil perut tu takbiratu al-ihram. Lepas tu sunat kita baca doa iftitah. Atau istiftah. Iftitah. Pada masa Nabi bangun qiyamul lail, Nabi baca doa ni iftitah. Ada bukan Allahu akbar kabira. Tu dak hok ni. Apa? Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Panjanglah ni. Takut ada orang buat amal dah boleh hadir. Mana apa? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, Rabba Jibril. Tuhan bagi malaikat Jibril. Tuhan Allah. Rabba Jibril wa Mikail, Tuhan bagi malaikat Mikail, wa Israfil, dan Tuhan bagi malaikat Israfil. Tu nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Fatiras samawati wal ard, Allah Taala yang menjadikan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hak gaib dan hak asyahadah. Anta, engkau ya Allah, tahkumu, yang menghukum baina ibadika, di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, pada perkara-perkara yang mereka itu selisih. Mung lah yang hukumnya. Tuhan yang menghukum benda-benda hak manusia ada selisih. Hari ini hukum ada berdasar pada ajaran Quran, berdasar pada ajaran Nabi. Tu hukum atas dunia ni. Hamba tak boleh selisih lagi ke? Esok tu hukum. Esok tu hukum. Pia kena, pia tak kena. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini, minta hidayah lah. Ya Allah, tunjuklah ke aku lima ikhtulifa fihi, pada perkara yang manusia ada selisih tu, minal haq, daripada hak sebenar. Biiznik, dengan izinmu hai Tuhan. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Berapa dah tu? 2 dah. Jalan nak hidayah ni. 1, Quran. Yang kedua, berdoa. Pasal ni contoh-contoh doa. Doa apa hati saat ni? Habis itu. Jalan yang ketiga untuk kita dapat hidayah ni, iaitu apa?
mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hak tadi tu dia ada hadis. Terlupa so. Nabi kata Quran ni, kita kata Quran ni jalan buat hidayat ke? Nabi kata dalam hadis kata aku tinggal dua perkara. Kalau mu pergi kejap dengan hak ni mu tak susah. Tu Nabi kata. Hak Quran kata Quran ni pimpin kepada jalan betul. Hak Nabi kata aku tinggal kepadamu ni taraktu fikum amraini lan tadillu. Aku tinggal dua perkara mu tak sesat. Ma tamassaktum bihima, selama mana mu pegang kejap dengan dua ni. Kitab Allah Quran wa sunnati dan sunnahku. Ni hak Nabi kata. Ada royak kata aku tinggal hak ni mu jangan pakai hak ni ke sesat. Ada atau itu. Ya suruh pegang kejap tu. Tuhan kata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wa'tasimu, begailah kamu bihablillah, dengan tali Allah, mana agama Allah Taala. Jangan kamu berselisih. Turut sunnah Nabi ni Tuhan katakan dalam Quran, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu patuh taat mana ke Nabi itu, tahtadu, kamu akan dapat hidayah. Bila mu taat, mu dapat hidayah. Mana kata orang Nabi itu jalan untuk dapat hidayah. Nah, jalan untuk dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Karena Allah Taala hantar Nabi suruh turut. Jadi contoh tauladan yang baik. Tuhan kata kena. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kok Quran mudah-mudah ya. Tak ada belik kelekek payah hati. Mudah-mudah ya. Tuhan kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada bagi kamu pada diri Rasulullah tu apa? Uswatun hasanah. Apa makna uswatun hasanah? Contoh tauladan yang baik. Hatta Nabi mari buat apa? Suruh jadi contoh. Contoh suruh turut. Tu jalan dapat hidayah tu. Jalan dapat hidayah. Karena agama ni hak Allah, hak Rasul sebagai penyampai agama dari Allah Taala. Ambil daripada masalah akidah, masalah ibadat, masalah muamalah, pergaulan, apa saja kalau kita ikut hak dibawa datang oleh Nabi dalam agama tu, itulah contoh tauladan yang baik. Tuhan kata uswatun hasanah. Contoh hak molek. Contoh hak molek. Allahu akbar. Turut Nabi. Nombor 3. Nombor 4. Jalan dapat hidayat juganya, iaitu bersaing dengan orang baik. Bersaing dengan siapa? Dengan orang baik. Berkawan dengan orang baik. Ini jalan hidayat juga. Orang kalau baik sungguh kita nak share dah. Dia tunjuk jalan molek kita. Kalau dah halak kita jatuh parit tu kaya. Nampak nak jatuh? Belak jatuh lah. Ataupun tolak. Tak jatuh. Kalau berjalan dia tak jatuh tu. Kita takut tak jatuh, tolak dia jatuh. Tu. Baik lagu tu. Bukan dia baik lagu tu. Hak baiknya kalau duduk jatuh dah tu akik naik. Nampak? Kalau nak jatuh, pergi je. Jangan jatuh. Ni hak baik. Sebab tu kalau orang mari wayak benda molek tu jangan murih lah. Ya saya kita. Ni kita murih ada bergaduh hak aku. Tak ada molek walah hana alih. Kalau kita tengok adik-adik mu dulu kau maduk aku apa. Tu kita kecek itu dah. Serak orang konอื่น sia tu. Padahal royak benda molek ni tak kita jatuh lago. Takut jatuh parit. Tanda kata dia kasih. Sebab tu saing orang baik ni
jalan untuk kita dapat hidayah. Kalau dia baik sungguh, dia tegur, dia royak. Allah, kalau kita tak baik, mana kita halak gitulah. Belah ke dia lah, cara apa. Tak ada perang dengan siapa lah. Oh, berjuruh tak kata pokok orang. Nampak ke? Boleh lagi gitu. Berjuruh benar, dia tak kata pokok orang. Nabi berjuruh benar, Nabi tu. Tokoh tak ada berdakwah tu, orang kata berjuruh Nabi. Tapi bawa royak agama. Tokoh Iqra' apa nama? Tokoh ambil sejak daripada beranak sampai ke umur 40. Tak ada apa. Amin. Nabi tu berjuruh molek. Bawa umur 40 Allah nak lawi agama suruh siapa? Baru mula kata, oh, kita nak buat geno ke Muhammad ni. Tak berjenis dah ni. Gitu tak? Bila jadi orang murid? Tokoh Nabi royak agama tu orang murid. Siapa akhir buat geno? Kena bunuh. Tak padan dengan qada kurung, tak padan dengan hamba tubik, tak ada. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Tu. Kena buat geno, ada kata kita kena hamba dia, kata kena bunuh, ada kata kena, tapi tak jaya. Nampak tu? Nampak? Mana kata kena marah tu sebab hidup peduli hak orang. Royak benda molek. Royak orang Tuhan suruh royak. Sebab tu Tuhan murah kita tak royak kat orang, kita takut berdosa ni. Tak royak benda sungguh Tuhan murah, Tuhan laknat. Susuk ilmu. Na'udzubillah min zalik. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nabi mai takut masuk dalam cong orang susuk benda sungguh tak royak kat orang ni, takut Allah Taala laknat. Na'udzubillah min zalik. Nabi tak ada susuk ke? Ya Nabi tabligh, tak ada susuk sembunyi agama yang Allah Taala suruh bersapa. Tapi kita kena bersapa molek-molek lah. Tu dapat hidayat dengan turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekalinya, penghalang hidayat. Hak mana jadi dinding, jadi sekat daripada tak ada hidayat. Ni bahaya. Hak tadi nak dapat hidayat, kena mengaji Quran, beramal dengan Quran, kena berdoa, kena turut Nabi, kena apa ni akhir ni, saing orang baik, baru dapat hidayat insya-Allah. Tapi ada juga buku-buku ni, kalau buah ni lama kita tak dapat hidayat, penyekat, penghalang, jadi dinding daripada dapat hidayat. Apa? Hak mula-mula sekalinya Allah. Apa Takabbur. Sombong. Ini tak dapat hidayat. Sifat dia takabbur sombong ni. Iblis. Sombong dia. Oh, aku nak sujud kat mana, aku muat daripada api. Kecek dengan Tuhan balas tu nak dia. Muat aku daripada api, ada muat dengan tanah je. Tak boleh sujud. Tak terima hukum Tuhan. Tak terima perintah Tuhan. Sama yang takabur. Takabur lagi, berdeki lagi. Allah. Kalau gitu mula-mula sekalinya, sombong dan takabur ni penghalang, penyekat, dinding daripada dapat hidayat Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala kata, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu, aku akan palingkan
daripada ayatku. Allah. Ni buku. Padahal hanya duk baca, duk mengaji. Tapi Tuhan paling tak reti. Ayatku. Tak dapat hidayah. Siapa dia hak Tuhan paling hak ni? Allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Orang hak sombong. Tak muka bumi Tuhan. Nabi kata lah hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabbur tu makna tolak kebenaran dan pelekehkan orang. Tu takabbur. Bila ada sombong, ya tak kena tu. Tak sungguh, ya perih. Pelekeh orang. Payah tolak walaupun sungguh. Kerana ada apa? Ada takabbur. Tu hak mula-mula dah. Hak mula-mula takabbur. Ada hak tu ya disebab tak masuk syurga Allah Taala. Nabi katakan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga. Ni takut. Orang yang ada sebiji hello sawi dalam hati dia daripada sifat takabbur. Tak masuk syurga. Bosai benar. Habis itu dah. Ni mula-mula. Kalau kita kena buai lah. Kalau nampak nak ada sombong, nak ada takabbur, buai. Yang tidak sombong lah dengan benar sungguh. Siapa dia wayak, terima hak sungguh. Kalau sungguh, pas nak cel sungguh, wayak tak ada gelewak pun hak Quran wayak, hak Nabi wayak sungguh. Kalau kita tak anda tanya, takabbur ada apa? Sama ada apa? Semua tak saya turut. Sama ada. Yang keduanya turut hawa nafsu. Turut hawa nafsu ni jadi dinding daripada kita dapat hidayah Allah. Kita besar ke nafsu kita. Tak boleh turut sungguh. Berapa banyak kita tahu sungguh tapi tak boleh buat. Kita Allah. Sebab apa? Kita besarkan nafsu. Sungguh tidak? Allahul musta'an. Dia harus cocok dengan hawa nafsu kita mudah. Dia tak betul dengan nafsu, tak boleh. Sebab orang tidur tak bangun sembahyang subuh tu lah mudah-mudah kata. Padahal bukan tak tahu besarnya. Pada 2 rakaat belum subuh tu pada dah. Ni bukan mana sembahyang sunat 2 rakaat lepas tu tak sembahyang subuh dah. Lama Bapak kata, Nabi kata 2 rakaat belum subuh tu lebih baik pada dunia dan isi dunia. Ada ni pada aku pada kat ni tak kena sembahyang subuh lagi. Hok pada tu tak kena lagu tu. Tu bahasa ke lagu tu tak kena. 2 rakaat sunat tu tahu tu dah. Pahak fardu nak kata kena lagi. Lebih lagi lah. Dia tahu apa dia tak bangun. Saya tu tidur sedap-sedap selimut. Saya kau tu. Nafsu tak tu? Nafsu. Kau cijai bangun tengok bola apa pukul 3 tu. Tapi subuh tak bangun. Kalau nak pergi mana? Nak pergi bakar, nak pergi kerja kau cijai. Subuh. Mana kata harga akhirat dengan dunia tu tak sama berat dalam hati kita. Besarkan nafsu. Tak dapat hidayah. Allah Ta'ala katakan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Surah apa tu? Qasas. Fa illam yastajibu laka. Ini tempat nak cek. Mudah berdakwah bercakap dah berdakwah ayat. Lepas tu nak sejuk hati sikit. Tak widuk kriak sangat. Oyak dah tak apa oyak dah. Tapi kalau tak terima juga nak kena fa illam yastajibu lak. Jika mereka itu tidak terima, tidak istijabah, hak mudah oyak tu hak baik, padahal oyak hak baik, tapi tak terima. Fa'lam tu aja. Mu tahulah
annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata mereka itu mereka turutnya tu hawa nafsu. Apa lepas lagi? Moga hak molek hak ayat tak saya turut tak terima juga. Makna kata hak sungguh turut apa? Tu hawa nafsu. Tuhan kata wa man adallu, siapa dia lebih sesat lagi mimman ittaba'a hawahu, daripada orang tu hawa nafsu dia. Hak sungguh tak turut, hak nabi wayak tak turut, turut hawa nafsu. Tuhan kata siapa dia lagi lebih sesat daripada orang tu hawa nafsu, bi ghairi hudam min Allah, dengan tanpa petunjuk daripada Allah. Jelas kedak Quran ayat ni, tak ada hal lebih jelas daripada Quran ayat. La ilaha illallah. Sebab tu beringat hawa nafsu ni besar. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Pesan Nabi, yang mutu hawa nafsu hai Nabi Muhammad, nanti sesat, jadi sesat daripada jalan Allah Taala. Hawa nafsu menyesatkan daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara lain lagi hak menghalang daripada apa nama hidayah ni, iaitu kerah hati. Nah, lalai dan hati menjadi kerah. Nauzubillah. Kerah hati ni ya oleh mari dengan sebab kita diraka ke Allah Taala, tak ada bertaubat. Nabi kata tu dah, buat dosa taruh, buat dosa taruh, titih teh. Kau tebal, tak ada, kita tak ada basuh sikit abu, tak ada. Kau tebal, tu jadi perkara tak terima lah. Tuan kata benar nama. Boleh hadir kita duk bi tebal benda-benda perkara. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu perkara hasil daripada buat dosa tak bertaubat. Tapi kalau buat dosa anu wasa dia buat dosa ni tekah tak ada sedar, kena banget bertaubat kepada Allah Taala. Nabi ajar juga tu dah. Apabila apa nama ni, Nabi kata dalam hadis kana ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi kata, mu takutlah ke Allah di mana saja kamu berada, dan mu turut kebaikan hak jahat mu buat. Bila buat jahat, buat baik. Kerana kebaikan tu sapuh. Buat kebaikan sapuh hak jahat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan mu bergaulah dengan orang dengan akhlak yang baik. Allah. Dan di antara penghalang daripada apa nama ni dapat hidayahnya, iaitu berpaling daripada mengingati Allah. Tak boleh kau ni. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Tu. Nah. Orang paling bila daripada peringatan aku, maka baginya kehidupan yang sepik. Esok tu Tuhan bakit dalam keadaan buta. Auzubillah. Tak dapat hidayah. Orang kena bakit aku buta, aku mata celak kau atas dunia dulu. Kan dulu atas dunia tak ada padu, tak ada peduli kepada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, buah-buah hidayah ni buat kita tenang hati, dada kita lega, kita dapat redha Allah dan selamat dunia sampai ke akhirat. Ingat malam. Quran ni banyak tepat juga ayat tu. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ni Quran juga. Siapa dia turut petunjuk aku, tak sesat, tak celaka. Tuhan kata, turut petunjuk aku, tak sesat, tak celaka. Allahu Akbar. Sebab tu, itulah isi apa nama yang kita boleh muzakarah pada pagi hari ini. Rasanya lama tu, lama-lama dah tak boleh juga. Lama dah lama.
Mula tak boleh mari InsyaAllah adalah dah. Kita buat kesimpulan kena hidayah bukan sekadar menohok kita kecek lepas kita saja dak, tetapi merupakan perjalanan hidup yang berterusan atau hidayah. Perjalanan hidup berterusan. Oleh itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Taala agar dikurniakan hidayah dan ditetapkan di atas jalan yang benar pada setiap waktu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, kau tu sajalah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala menafa'kan apa yang kita buat peringatan pada pagi hari ini. Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ilmu yang tak manfaat. Allah Ta'ala catat kebajikan kepada kita semua, insya-Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم آمين وصلى الله على نبينا محمد Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan ke apa? Lagi tak mau. Ya. Bismillah. Wali awak Katuk dah ni. Katutlah. Ni tanya ya tak mau apa. Ya. Tanya pribadi dah. Pegang hak Quran dengan sunnah tak apa, cukup. Dah. Alhamdulillah dah kita hari ni berapa boleh belajar mengaji dengan sempurna dan alhamdulillah kita boleh faham apa yang Ustaz berwayak pada hari ini, iaitu berkenaan dengan jalan-jalan untuk dapat hidayah. Ini sebagai mawdu' besar sekali. Patut Allah celah tu banyak perkara lah, dah ilmu yang bermanfaat pada kita. Tapi hak kasarnya, besarnya ialah jalan nak dapat hidayah. Kita semua ni duk bosan buku hidayah. Jumpa dengan orang berjuru-juru, orang dapat hidayah atas anak aku ni, dan dapat hidayah atas aku ni gitu. Tapi kita tak turut jalan hidayah, maka selama tu kita tak akan dapat hidayah. Dan jangan kita gapo berasa tamat dah buku hidayah. Kalau tak dapat hidayah, tak dapat kebahagiaan. Dia kata selama-lama, na'udzubillah. Itu kalau kita duduk tas dunia ni, kalau dah buat dongka hidup ikut tak betul dengan jalan Allah Ta'ala, maka habis saja, na'udzubillah. Dan umur kita, dunia kita habis saja kalau tak betul dengan jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak betul dengan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah ni mana betul dengan jalan Allah dan betul dengan jalan Rasulullah. Allah tu buat kita, pencipta kita, hidup kita, rezeki kita. Boleh gerak sana sini ke apa? Allah.
Pas dia tunjuk jalan kepada kita nak jadi berjaya kita di dunia dan akhirat, itu orang hidayah. Maka hidayah di ayat sini ada 3 lah itu. Nah, ada hidayah irsyad. Dan hidayah irsyad ni kita kena pakat-pakat. Pakat tunjuk jalan. Tunjuk kau ni tak kena, kau ni kena, jangan duk keras, jangan duk mudah. Kalau benda salah, jangan duk mudah ikut sih. Kalau hidup di sini bukan orang yang dapat hidayah. Orang panggil hidup dongkar. Dongkar ni hidup kelang kabut, tak tahu. Ma'isyatan dongkar. Nah, kalau gitu, puak kita kena pakat tunjuk dia. Orang yang pandai kena tunjuk aja. Mak kena tunjuk ke anak. Anak yang pandai kena tunjuk ke mak. Tok lelaki kena tunjuk ke isteri dia. Tu apa hidayah irsyad. Wi jalan. Dalam hal tu kita duk tunjuk dah, duk royak dah tu. Ada satu hidayah lagi iaitu hidayah taufik. Taufik tu nak terima atau saya terima tu kembali kepada Allah Taala. Nabi tu dia habis cakap duk royak. Nabi Abu Talib dia terima Islam, terima iman. Nah, habis jalan. Kerana dia ingat sungguh ke Abu Talib dia. Pak saudara dia, hera dia tak dari halus becek. Dia dengan ayah ke masa duduk dalam tu ibu. Ya, umur berapa? 9 tahun mati ibu. Umur 8 tahun mati ibu gitu. So, care dia Abdul Muttalib. Bawa umur 8 tahun mati Abu Talib pula. Pas Abu Talib dah belah. Masa kira bini, kira isteri Khadijah ke apa, Abu Talib. Dan duduk di rumah Abu Talib. Pas dia kasih sungguh ke Abu Talib dia. Dia royak tu iman dengan Allah. Hingga siapa pun Abu Talib duduk sakit. Dah Abu Talib duduk sakit nak mati tu dia pergi, ya ami qul la ilaha illallah. Pokcik, pokcik katalah la ilaha illallah sepatah je. Belalah tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada apa. Wa hajju bika indallah. Aku nak buat hujah. Nak buat alasan di hadapan Allah Taala esok. Katalah la ilaha illallah. Tapi buat Nabi kita ayat orang tu ni mari dia sign dia. Abu Jahal buat apa itu? Jangan kata. Kalau mu kata, punahlah. Orang cerita mu lah. Dan orang tahajud kau mu. Kata mu tinggal agama orang tua mu. Mu turut anak saudara mu, hamadah begitu. Maka akhir sekali, Abu Talib mati di atas agama asal dia. Tak Islam. Kerana apa? Tak ada hidayah yang kedua. Tak ada hidayah taufik. Nabi itu bercakap, orang lain beribu-ribu dah. Kalau kata, beratus-ratus dah turut Islam. Dengan sebab dia. Tunjuk aja. Hingga siapa naik tangga turut tangga, Nabi ajar agama. Kesian kepada umat dia. Kita ni buat bilik macam ni ya, itu. Nabi ni siapa naik tangga turut tangga. Tasallula katasallulil qata. Jalan malik supaya jalan burung sita. Naik tangga rumah tu, naik tangga rumah. Kau cari yang ke pulut dah. Dengan Abu Talib dia buatlah tu lah. Hanya siapa pun ya Abu Talib dia sakit nak mati dah tu. Dia ya ke Islam lah. Islam. Tu kata la ilaha illallah sah. Wahaju bika wa ala say di hadapan tu. Nabi ada jalan lagi syafaat kan gapo tapi mau boleh syafaat tu kena Islam dulu. Nabi tu baik. Salah kata Abu Talib tu denyuk mulut ngak-ngak nak kata dah. Nabi kita tu baik mari lisan. Umayyah Abu Jahal jangan kata. Kalau kata punah lama. Mati wakai cek kata Islam pakai agama baru. Pakai agama anak saudara begitu begini. Maka akhirnya Abu Talib mati tidak.
tak ada iman, tak ada Islam dengan Allah. Hei gapo? Tak ada tauhid daripada Allah. Nah, lepas tu Abu Talib pahal bercakap. Pahal saja. Pahal tapi duk terlekat. Ni buku terlekat kita pun subhanallah. Ada kata kita nak buat benda molek takut, kata demo takut, orang tahajud takut gitu gini. Maka Abu Talib tu buku ni lah dia mati tak ada dapat hidayah taufik daripada Allah Taala. Nah, maka buku hidayah ni kita kena usahalah dengan sedaya upaya. Nah, kita pun sentiasa duk baca semua tiap-tiap kali semaya supaya ustaz riwayat ni. Ihdinas siratal mustaqim. Dah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu-kan kami jalan yang betul. Jangan jalan yang Allah Taala marah dan jangan jalan orang sesat. Tunjuk. Nah, kita bodoh kata semua dan duk baca kunut tu. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, hidayah olehmu supaya dengan orang yang engkau dah hidayah. Pada mereka yang engkau hidayah. Orang yang dapat hidayah oleh mana, maka hidayah olehmu akan daku sepatu. Dia ada hidayah ikut sir, dia ada tunjuk ikut sir dah. Minta boleh turut jalan orang yang dapat hidayah. Mana hidayah ni, iaitulah kita turut hak sebenar. Dan kita tahu hak sebenar. Kalau tahu hak sebenar, tak turut lagi, tak panggil dapat hidayah. Tak dapat taufik daripada. Hidayah ni nampak ya, salah tadi. Jalan ni nampak. Tu hidayah. Hak turut benar ni jalan molek tak nampak. Orang buat duit pun dia tak nampak kata molek duit. Tu tak ada hidayah. Buat duit dia kata kertas. Buat duit tepung. Buat duit bakar pun tak sedap. Tak dapat hidayah. Kalau dia tak nampak benda sedap, benda molek, benda menafang pada dia, dia tak berasa nampak. Tu tak dapat hidayah. Tapi orang yang dapat hidayah, dia nampak lah. Duit ni molek, duit ni mahal, apa, pedok. Tapi nak boleh terima, boleh ambil hak molek tu, hak tu taufik daripada Allah. Hak Abu Talib tu dia nampak dah, tapi tak ada taufik daripada Allah. Maka jalan nak boleh hidayah tu yang pertama kita kena tahu. Kena tahu mana jalan betul, mana jalan tak betul. Allahumma hdina ila siratika al-mustaqim. Ya Allah, hidayah olehmu pada aku pada jalan engkau yang betul. Nah, lama kita nampak benda yang tak betul, kita nampak betul. Benda yang tak molek, kita nampak molek. Benda yang sesat, kita nampak atau tak sesat. Maka ini bukan hidayah. Hidayah ni kalau benda betul, benda merah, nampak merah semua. Kalau hitam, nampak hitam semua. Nah, kalau hijau, nampak hijau semua. Lepas tu, wasabbitna alaihi. Dari hijab kita, tengok siapa mati. Baru kejap kita ke atas jalan betul tu hingga sampai mati. Tu mana mula-mula sekali, iaitu kita kena tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Bila kita tahu dah hak ni betul, kita wa amal mengikut hak betul. Wa amal, bisa wa amal mengikut hak betul. Sama ada akidah. Pegangan kita pun betul. Amalan kita pun betul. Nah, ibadat kita pun betul. Bila kita tahu hak betul tu, berarti kita sudah duduk jalan di atas hidayah Allah SWT. Maka Nabi boleh tahu mana betul, mana tak betul, mana sebenar dan mana tak sebenar dengan mengaji. Beginilah kalau kita duduk mengaji. Seolah kata terbuka jalan dah kita nak sampai kepada syurga. Kalau tak mengaji, tak tahu jalan mana betul, jalan tak betul. Dia tak tahu, nak tiru ke tak boleh. Buku nak pergi akhirat ni nak tiru orang tu tak pada. Dia kubur suku, kita kubur suku tak ada. Lubang lain-lain. Dia bangkit lain-lain juga. Kita naik kereta lain, dia naik kereta lain. Kalau kita nak turut semata nak turut orang tak. Kita kena mengaji, tahu supaya kita nak boleh beza di antara betul tak betul. Lepas tu yang ketiga kena istiqamah. Kita tetap.
Jangan buat teka-teka, buat berasa gitu. Jadi tetap siapa mati. Ini sabitna alaihi. Kita kena tetap di atas jalan betul. Siapa mati. Maka tetap ni nama dia istiqamah. Nah, istiqamah di atas jalan betul. Dan jalan-jalan nak dapat hidayah ada berapa sana? Yang pertama sebab nak dapat hidayah, yang pertama kena rajin bersaing dengan Quran. Baca Quran. Mula-mula pandai baca Quran. Dia lagi kita ni. Nah, nak baca Quran nak apa dia sangat-sangat. Rajin baca Quran. Lepas tu tadabbur Al-Quran. Quran dia ayat apa? Quran dia ayat. Dia Quran ni hubat dah. Walau kita bahasa dengar tak sedap ke apa pun, dia jadi sehat akidah kita. Orang ke hubat lah. Ke hubat batuk. Bukan sedap lah dia. Hubat batuk sedap dia. Mana? Hubat pai-pai. Gitu juga Quran. Walau kita dengar bahasa tak sedap, bahasa gelisah, bahasa apa pun, tapi dia jadi kita dapat hidayah kepada Allah SWT. Ini mana tadabbur Al-Quran. Nah, kalau itu untuk mendapatkan hidayah, yang pertama iaitu kita tadabbur Al-Quran. Lepas tu sudah tadabbur wa amal. Dengan apa Quran itu ayat gapo kita pisah sudah amal. Kerana hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Dan yang kedua berdoa. Doa semua. Mau doa hidayah tu kita jangan tinggal. Dah bangun tengah malam dia mana berdoa. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait. Dah Allahumma hdina gapo? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu semuanya adalah doa hidayah. Doa untuk mendapatkan hidayah. Dan yang keempat, berkahwin dengan orang baik-baik. Itu, saing dengan orang baik-baik. Dengan orang hidup. Kalau kita duduk sekali dengan orang deraka pada Tuhan, dia duduk royak, benar deraka tu pun kadang-kadang mesra masuk dalam hati kita. Dia tahu marah sedar, dia tengok tu waktu. Kata kita nak terang apa sekali. Bahasa Nogi kata, kita dengar. Apalah lagi kalau kita duduk turut punggung dia. Dah. Dan yang lagi, yang tani yang pertama dengar Quran, tadabbur Al-Quran, dan yang kedua doa, dan yang tiga kita kena usaha supaya boleh turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Rasulullah sallallahu kita berjalan Allah. Dan yang keempat berkawan dengan orang baik. Bila kita boleh buat benda-benda ni, hidayah akan mari kepada kita. Dan benda yang nak binasa hidayah ataupun halangkan hidayah, iaitu takabur. Takabur ni kita bahasa kita ni tak berhajat kepada nasihat orang. Orang nasihat pun kita bahasa tu seturut, maka kau takut hidayah. Dan yang kedua, turut hawa nafsu. Dan yang tiga, kerah hati. Hati kerah dah. Kalau turut, apa kira demo takut orang kata gitu gini, jadi kerah hati. Dan yang keempat, kita berpaling daripada mengingati Allah. Kita wasa tak lama mati. Dan wasa nak hidup tak dunia ni boleh. Senang lama ke apa semua wasa itu. Maka kau hidayah tu akan hilang. Alhamdulillah. Maka pada hari ini, alhamdulillah, dah kita dapat mengaji dengan sempurna, dan bahasa mengajar ke apa pun mudah faham. Sebenarnya dia orang dekat dengan kita saja saja. Tapi jari-jari kita jumpa dengan dia. Dia ni Datuk Hamka, Tok Kodi Nairo, Tok Kodi Cawak Nairo. Dia panggil Datuk Hamka. Rumah dia di Jelah, dah bagi orang baru-baru mulai dia tak kenal. Dah ada kerja dia di Nairo. Dah. Maka alhamdulillah hari ini ada masa oleh kita belajar mengaji, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kebahagiaan dan kebaikan kepada kita semua, dan beri peringatan kepada kita semua. Iaitu hari ini ada